Okey, dah. Jangan bising. Tengok apa senaja. Ini untuk bahagian B. Lepas tu nanti saya akan ajar untuk bahagian muka surat belakang sekejap lagi. So, tengok satu persatu yang saya akan ajar sikit-sikit. Okay. So, nota tu nanti salin dan dekat kat bahagian yang saya cakap. Ini adalah untuk bahagian B. Okey. Kalau korang tengok beza nombor-nombor ni berapa? Sebenarnya tambah 4 kan? Kan? Tambah 4. Okey, macam mana nak tulis jawapan dia? Kita tulis ini dia punya pola dia. Tengok, tengok. Menambah atau tambah sama maksud 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, seterusnya. Tengok betul. Apa beza dia? Tengok. Kali 2. Kali 2 ataupun darab 2. Okey, pola dia mendarab, bagi saya kena mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Okey. Cuba tengok. Tambah tolak darab bagi. Tolak berapa? Tolak 2. Jadi ingat dia punya ayat dia tak ada ubah-ubah Yang keempat. Kita tengok. Apa? Nombornya berkurang banyak. Kalau berkurang banyak maknanya bahagi tolak berkurang sikit. Bahagi 2. Dia punya ayat sama dengan darab, lebih kurang. Membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okay. Itu untuk bahagian B. Okay. Untuk yang muka surat selepas tu. Muka surat 2. Surat 2. Muka surat 2 bahagian A. Okay. Contoh. Tengok.
Nampak dia berkurang sikit-sikit jadi tolak 4. Jadi tengok ayat tolak, menolak, pola dia, ni pola kita panggil, menolak 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, tengok B. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi pola dia, tengok dia apa ni? Tambah 2. Jadi pola dia menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Tengok soalan ni senang. Dia berkurang banyak tu maksudnya bahagi berkurang banyak, bahagi berkurang sikit tolak. Bahagi 4. Okay, so pola dia sama macam bahagi sebelumnya. Membahagi nombor sebelumnya dengan 4. Okay. Last kali untuk buku surat ni dulu. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Okay. Ni special. Cuba tengok. Ni tambah ni jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 5 jadi apa ni? Ini kita panggil kita tak pasti si dia 2 atau 1. Fibonacci. Itu special. Okey. Ada soalan. Bahagian pertama hari ini. Okey. Sama ada tulis kat sticky note ataupun nak buat nota artik. Pun boleh. Siapa yang orang aku? Belum belajar. Okey. Boleh. Boleh dah tulis nota. Main belasah je. Lepas tu kalau tak nak beli apa note, tulis kat kulai nota tu. Dia mesti ada nota untuk orang buat. Saya takkan suruh buat. Saya tak suruh lagi yang buat dalam ni. Saya tak suruh lagi buat buku dalam buku. Saya tak suruh lagi buat dalam buku. Siapa suruh kau buat? Siapa suruh kau buat? Siapa suruh kau buat? Saya tak suruh. Saya suruh salin kat depan. Tolong dengar arahan. Dengarlah arahan. Janganlah main belasah je. Saya tak bagi buat dalam buku lagi. Nanti dulu.
Pula tak datang. Mak, perempuan sampai tak datang. Nanti dulu, jangan buat yang tadi. Saya ajar ikut bahagian ni. Nanti korang tu sibuk buat tapi tak faham langsung notan sebaik. Kali ni kena salin. Salin dulu. Lepas tu nanti kerja tu sama ada sebagai arahan kat hujung kelas ataupun buat kat rumah. Salin dia elok-elok, fahamkan. Jangan buat lagi apa yang ada dalam buku tu. Nanti kita belajar dulu. Siapa guna sticky note tu tampaklah kat bahagian sepatutnya kan. Tapi siapa guna buku tu, jangan lupa rujuk-rujuk buku. Jangan biarkan macam tu je.
Dah. Sembang boleh tapi tangan pun jalan. Dengan sembang tapi tangan tak jalan. Ha, tu masalahnya. Tinggal sembang jangan tak bergerak. Ha. Saya tak kisah kau nak bercakap tapi tengah salin. Tapi kalau saya tengah mengajar, ha, tak boleh. Ingat ayat nanti yang korang kena buat bagi tulis jawapan yang menolak, menambah, mendarab, apa tu? Apa tulis ni? Hmm. Menolak. Eh? Kena ikut. Dia paling-paling ni lah kan. Perkataan ni boleh tukar jadi tolak. Tapi ikut cikgu korang lah. Ha, jangan korang. Kalau cikgu pakai menambah, kamu kena menambah. Kalau cikgu pakai tolak, pakai tolak. Ha, macam ni kan boleh pakai tambah. Macam ni boleh pakai bahagi saja. Ini boleh pakai darab. Boleh. Ha, tapi ikut cikgu. Ha, tapi ayat lain semua sama. Ayat lain semua sama. Ni sebab dalam peksa macam ni. Ni korang jumpa masa form 2 je. Form 4 tak jumpa dah. Okay, tak jumpa dah. Okay. Oh, kalau mencari kita tak sekolah rendah lah. Tak apa, tak apa. Saya dulu. Saya ada ubat untuk hilangkan ngantuk. Penampau kiri kanan. Terus hilang ngantuk. Selama-lamanya. Oh, kan? Ataupun starlight. Nak, saya boleh tunjuk. Kan siapa starlight? Sebab starlight yang saya dapat A daripada form 2 sampai form 5. 90 lebih. Tak pernah turun. Betul tu kata kalau kau nak starlight mungkin dapat jasa. Tak nak mu. Starlight hantar dekat whiteboard. Belakang ada Elmwood Mac. Terus masuk. Takut mu. Dia dulu kena dengan cikgu saya. Cikgu Charizard. Ada lagi? Tadi saya tak marah cikgu tu. Tak berkesempatan lagi dia cari cikgu. Kalau sesempat saya cari. Nak cakap terima kasih tadi saya. Sebab starlight tu.
Ya, sebelum ni saya tak kisah sangat Pak Nota kan. Kali ni saya kisah Pak Nota. Sebab kita nak markah korang ni ada perubahan. Form 2 kena dapat markah yang lebih baik. Tak nak ni markah yang gagal ke, tak boleh. Dan kan form 1 yang senang pun korang gagal, form 2 lagi teruk tau. Okay. Budak tuition kebanyakannya akan meningkat masa form 2 dan seterusnya form 3. Penting untuk dapat markah yang lebih baik. Kalau tidak, tunggu bila. Kerja korang belajar je lah. Kan? Ke ada yang sini dah bekerja. Kerja dia main permainan online. Kan? Jaminan syurga. Ya. Apa poin tu? Betul. Mantap. Betul. Kena lautan. Jaminan syurga. Main game. Kalau korang main game bagi duit kat mak ayah tak apa. Maksudnya main game shopping. Tolong kumpul coin. Main. Kenapa mak korang nak beli? Nak shopping ke tak? Pakai apa? Pakai coin yang korang kumpulkan. Ini tau. Main untuk dia sendiri. Saya memang main game Shopee. Memang. Tak. Teacher dengan anak saudara je. Macam mana lah? Kalau main. Game Shopee mana weh? Siap weh Akil. Mesti mak kau sono. Bagus Akil. Tolong kumpul coin untuk mama. Bagus. Bagus anak ni. Anak soleh. Allah, tak ada pun anak-anak yang kumpulkan coin untuk maknya. Kalau cuti dapat duit kan? Macam je. Okey. Kalau bertambah coin ni, mak tingkatkan lagi duit belanja hari ini ya. Okey. Alright. Hello Pak. Jangan buat kerja lagi. Okey, kenapa? Bila korang buat kerja dekat rumah, mak korang tengoklah apa korang buat, betul tak? Kalau boleh, buatlah depan mak korang. Janganlah buat dalam bilik. Nanti mak korang cakap, apa taklah anak saya buat dalam bilik dia. Tanya, cakap kat reksa dengan teacher, manalah aku tahu apa dia buat dalam bilik. Habis nak saya datang ke buka pintu bilik korang. Saya tak pakai lagi. Kan, mengadukan saya dengan teacher. Macam mana saya dengan teacher nak tahu kat rumah korang? Gitu. Jadi kalau mak korang kat dapur, buat kat dapur. Kalau mak korang tengah dalam bilik air, kau buat depan pintu bilik air. Oh, bagus anakku. Tengah berkebun. Kena apa dah? Tak apalah menunjuk kan. Daripada kau menunjuk kat kawan-kawan, ambil kau menunjuk kat mak korang. Bapak korang. Kan? Bapak tengah tengok TV. Kan? TV. Korang buat depan TV. Lain macam kan. Bagus. Buat kerja mat. Ayah tengok. Daripada tengok TV baik tengok korang buat kerja. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, soalan B tu boleh salin terus kat situ nanti. Okey, tengok dulu. Dia bagi senarai nombor yang ada di situ iaitu 15, 18, 21, 24. Jangan bising. Kawan sebuah tu siapa bising, kawan sebelah tampar je ramai-ramai. Kan? Saya lah. Saya. Bukan kawan sebelah, kawan semua jiran sebelah depan belakang semua tampar. Balik. Tampar orang. Okey. Tak apa, nanti kita bincangkan dengan parent korang dalam grup. Boleh tu, kami semua setuju. Okey. So, yang pertama, urutan nombor ganjil. Okey, tolong bagi tahu nombor ganjil yang berada di atas. 15, 21, 27, 33, 39. Cuba tengok berapa beza nombor-nombor tersebut. Tambah kan? Berapa tambah? Tambah 6. Betul tak ni pun tambah 6? Betul tak ni pun tambah 6? Betul tak ni pun tambah 6? Okey. So, dia punya pola. Dengar. Apa pola dia? Menambah pula.
menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Senang kan? Okey, sekarang kita nak nombor genap. Okey, nombor genap 18, 24, 30, 36, 42. Berapa beza setiap nombor tu? Sama je. Tambah 6 juga kan? Okey, jadi ayat dia pun sama macam di atas. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Jangan saling nanti dulu. Okey. Senang sangat. Okey, saya dah cakap banyak kali dah kata senang ni. Dah banyak doa dah. Okey. Seterusnya. Okey. Soalan C. Okey, saya tunjuk contoh yang lebih kurang. Okey, dia bermula dengan 1. Tengoklah tak kisah dia boleh buat apa-apa nombor-nombor kat tepi tu. Okey. Kalau ni 1, ni 1. Lepas tu dia akan buat 1, hujung 1. Macam mana dapat 2? Ni. So, dapat 2. Nampak? Nampak macam ni ya? Okey. 3. 3. 4. 6. 4. 1 tu memang standard. Kat ujung mesti 1. Okay. Dia boleh sejauh mana pun boleh. Tapi cara dia sama. Kadang dia boleh tukar. 2, 2, 2. Cara dia sama lah. Dia tukar. Ni 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Boleh. Okay, boleh. So, cara dia tetap sama. Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya seulang balik tu. Sebab dia Fibonacci. Itulah C2 kan. Ni kita panggil segi 3 Pascal. Jangan nak tukar nama korang. Segi 3 Darwish ke, segi 3 Daris ke, no. Orang ni yang buat. Jangan perasan kata korang yang buat. Okey. Ya, korang buat jawapan dia. Yang cipta dia orang lain. Okey. Lepas tu nama Fibonacci tu pun nama orang lah. Jangan nak tukar pula nama orang. Fibonacci ke tak ada. Macam kan. Nak pakai nama pemain bola. Cuba pakai nama orang buat. Kan. Segitiga Akil Pascal. Mata. Nombor Adam Fibonacci. Kan. Selalu nak pakai Akil Ronaldo. Kan. Nama orang betul-betul tak nak guna pula boleh je. Alright, nanti orang tanya, siapa tu Fibonacci? Siapa yang ditanya tu, siapa tu Fibonacci? Katalah dia dah form 3 ke form 4 ke, dia tak tahu Fibonacci memang betul lapang je tu. Maknanya bodoh sangat lah. Yelah, kalau dia tak tahu. Betul lah. Dia patut tahu lah. Jangan patut korang. Okay. So, kita tukar sikit tu. 01,
Satu. Satu, satu, dua. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, lima. Tiga, lima, lapan. Dan seterusnya. Dia boleh buat. Kosong dua boleh. Kosong dua, dua. Dua, dua, empat. Empat, dua, empat, enam. Enam, empat, 10. Enam, 10, 16. mu tambah. Tambah je. Tambah je kerja dia. Ni tambah ni dapat ni. 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 Ni tambah ni dapat nun. Faham? Okey, faham? Senang je. Dia suka hati dia lah. Dia pakai nombor apa pun boleh. So, kita ada segitiga Pascal dengan kita ada nombor Fibonacci. Okey. Untuk soalan seterusnya, muka surat 3 tu, dia suruh tandakan right pada jujukan nombor dan pangkah pada bukan jujukan nombor. Apa tu jujukan? Jujukan inilah. Kalau bawah dia tu sama, kita panggil dia jujukan. Bukan bahasa Jawa, tak ada kena-mena dengan Jawa. Okey. Maksudnya kalau bawah dia sama, ni sama. Kalau tak sama, bukan jujukan. Faham? Selesai. Okey, untuk soalan B. Ya Allah, senang dekat. Macam sekolah darjah 4, 5, 6 je. Tinggal isi je tempat kosong je kan? Kau tak sekolah masa sekolah rendah? Sekolah, tapi banyak ponteng. Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya C. Menambah 3 nombor sebelumnya. Menambah 3. Negatif 8 tambah 3. Lepas tu tambah 3. Betul tak? Senang kan? Senang. Okey, siap. Soalan 3. Okey. Dah, tadi dulu yang depan. Boleh habis terbab ni malam ni. Yang ni terus salin kat buku. Oh. Yang ni kan ada memang kat buku tu, kat kotak tu. Yang ni. Itu salin kat buku. Yang ni sahaja. Yang ni pun boleh salin kat buku ni. Betul tak? Kan? Yang ni sama ke? Lain ni. Yang ni buatlah terus. Yang semua ni buat terus kat dalam buku tu. Dibenarkan.
Oi, bapak-bapak ni. Tadi cakap. Tetap apa? Bawa aku tadi bawa. Ha? Urat. Ke? Buatlah. Tu nanti sekejap. Tu seorang buat. Sekejap. Combo patutnya suka. Ya Allah, seronok ni dapat nombor. Alhamdulillah. Barulah seorang pelajar. Tak apa, biar fake sikit. Alhamdulillah. Tak apa. Apa? Bapa makan? Kenapa? Ada 39. Kan saya dah kata tadi. Dia tak dulu. Kalau dah 40 ke atas, tapi kos lah, lagi 20 ke atas. Lepas tu kelas tambahan. Aku dapat aku tak kira berapa kita. Apa dulu ni? Dua anak. Ini Memang tidak. Okey. Ha? Yo. Satu, dua, tiga. Tiga. sekarang boleh sekarang. Boleh buat sekarang.
Sementara teacher masuk nak buat sekarang boleh. Homework. Muka surat 1, 2 dan 3. Tak cukup kan? Patutnya kau cakap tak cukup. Saya kena tambah se. Ya Allah. Tentu. Baru nampak fake. Betul. Okay, nak buat sekarang boleh. Silakan. 40. Tapi dan bila mak kau tanya exam bukan bagi bukan ada tulis homework tu. Kalau kau kata dah siap, tunjuklah dah siap. Simpan lah sikit. Kan nak menunjuk depan mak korang. Simpan sikit. 1, 2 dan 3. Sampai stesen betul. Ha? Sampai stesen betul. Denda. Dah siap itu denda. Denda lah. Dah siap, dah siap. Tak siap. Saya telefon mak korang potong duit belanja. Mantap, Cuk. Okey, kalau potong duit belanja. Ini juga